Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan sama-sama membina satu kit alatan yang praktikal yang berasaskan bukti untuk menyokong kesejahteraan emosi anak-anak autistik kita. Kita akan lihat satu persatu strategi langkah demi langkah yang direka khas untuk bantu tingkatkan kualiti hidup, perbaiki mood dan juga membina fokus yang lebih baik. Jom kita mulakan. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah dua manual yang sangat hebat untuk kesihatan mental. Terapi tingkah laku kognitif atau CBT dan terapi tingkah laku dialektikal atau DBT. Jom kita tengok apa alatan yang ada dalam kotak perkakas ni. Rasa terperangkap dengan fikiran atau emosi sendiri, ini benda yang ramai antara kita pernah rasakan. Tapi jangan risau, berita baiknya ialah memang ada cara untuk kita cari jalan keluar. Okey, ini plan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita tengok CBT dan macam mana fikiran kita boleh bentuk realiti. Lepas tu, kita terjah pula DBT, satu pendekatan yang lain sikit. Kemudian, kita bandingkan dua-dua ni, tengok macam mana ia boleh bantu kawan-kawan autistik kita dan akhir sekali, macam mana kita semua boleh mula bina peti peralatan emosi kita sendiri. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Terapi tingkah laku kognitif atau CBT. Ini semua tentang satu idea yang sangat powerful, yang mana fikiran kita lah yang sebenarnya membentuk realiti kita. Cuba bayangkan CBT ni macam ni. Fikiran, perasaan dan tindakan kita, tiga-tiga ni macam domino yang berbaris. Kalau kita boleh tolak satu je domino, contohnya kita ubah satu fikiran negatif, ia akan cetuskan satu rantaian, ia akan ubah perasaan dan tindakan kita sekali. Jadi matlamat utama dia, nak putuskan rantaian yang tak membantu tu. Jadi, nampak kan, CBT ni bukan sembang-sembang kosong je tau. Ia ada struktur, ada langkah-langkah yang jelas. Mula-mula, faham dulu apa masalahnya. Itu fasa penilaian. Lepas tu, belajar skill baru dalam pemerolehan kemahiran. Dan yang paling penting, pastikan skill baru tu jadi tabiat dalam fasa penyelenggaraan. Memang sangat praktikal dan fokus pada maklumat. Okey, jadi apa sebenarnya yang CBT ni sasarkan? Ia nak tolong kita leraikan fikiran berserabut yang kita semua ada ni. Kalau dalam bahasa terapi, benda ni dipanggil distorsi kognitif. Senang cerita, ia macam tabiat mental yang buat kita nampak dunia ni lain sikit. Selalunya lebih negatif. Dan selalunya kita tak sedar pun benda ni tengah berlaku. Ada tak yang bunyi macam biasa dengar? Pernah tak buat silap sikit je tapi dalam kepala terus fikir, habislah aku, memang gagal terus. Itulah pemikiran, semua atau tiada. Atau, pernah tak anda rasa yakin sangat satu benda tu betul sebab anda rasa ia betul? Itu penakulan emosi. Jadi, CBT ni, ia bagi kita macam kanta pembesar untuk kita nampak fikiran-fikiran macam ni dengan lebih jelas dan kemudian kita cabar dia. Okey, sekarang jom kita beralih gear sikit. Kita tengok pula satu lagi pendekatan yang berbeza. Kita akan kenali terapi tingkah laku dialektikal atau DBT. DBT ni boleh kata macam evolusi kepada CBT. Ia ambil semua perkakas CBT yang fokus pada perubahan tu dan tambah dua lagi bahan rahsia yang sangat penting. Kesedaran atau mindfulness dan penerimaan. Falsafah utama dia mudah je. Kita tak boleh betul-betul berubah selagi kita tak belajar terima diri kita seadanya pada waktu ini. Visual ni memang cantik untuk jelaskan. Anggap je, DBT ni macam satu kotak perkakas yang ada 4 bahagian utama. Setiap set skill ni, kesedaran, toleransi stres, kawal emosi dan keberkesanan interpersonal, semuanya sama penting. Ia wujudkan satu pendekatan yang sangat seimbang untuk kita uruskan dunia dalaman kita ni. Jom kita bedah sikit setiap kuasa besar ni. Kesedaran, ini pasal kebolehan untuk fokus pada masa sekarang. Toleransi stres pula, ini macam perisai kita bila hadapi krisis, supaya kita tak buat keadaan jadi lagi teruk. Pengawalan emosi ni macam kita ada butang volume untuk perasaan kita. Dan akhir sekali, keberkesanan interpersonal. Ini untuk bantu kita bina jambatan dengan orang, bukan bina tembok. Okey, kita dah tengok dua-dua ni secara asing. Sekarang, apa beza utama antara CBT dengan DBT sebenarnya? Jadual ni memang ringkaskan semuanya dengan baik. Tapi, nak senang faham, bayangkan macam ni. CBT ni macam personal trainer untuk minda kita. Dia bagi kita latihan-latihan spesifik untuk cabar fikiran negatif. DBT pula, ia lebih macam gabungan kelas yoga dengan seni mempertahankan diri. Dia ajar kita keseimbangan dan penerimaan, itu bahagian yoga. Dan pada masa yang sama, dia bagi kita skill untuk hadapi situasi yang sukar macam seni mempertahankan diri. Dan selalunya, ia ambil masa lebih lama sikit.
Sekarang, jom kita fokus pada satu aplikasi yang sangat-sangat penting. Individu autistik seringkali mengalami dunia ni dengan cara yang unik. Ini kadang-kadang boleh bawa cabaran dari segi nak kawal emosi dan juga interaksi sosial. Jadi, macam mana alatan-alatan ni, terutamanya DBT, boleh diubah suai untuk bantu mereka? Petikan ni, ini kuncinya. Ia tunjukkan yang DBT dengan fokusnya pada skill emosi dan toleransi stres, bukan cuma untuk masalah kesihatan mental yang biasa kita dengar. Perkakas dalam DBT ni sebenarnya sangat relevan dan berkesan untuk bantu individu neurodivergent macam mereka yang ada autism, ADHD dan disleksia untuk mengemudi dunia ni dengan lebih baik. Jadi, dalam praktiknya, apa faedahnya? Contohnya kan, seorang individu autistik yang rasa overwhelmed dengan bunyi atau cahaya, dia boleh guna skill toleransi stres DBT macam genggam ketul ais untuk tenangkan sistem saraf dia dengan cepat. Atau dia boleh guna skill keberkesanan interpersonal untuk beritahu keperluan dia dengan jelas macam saya perlukan 5 minit untuk senyap sekejap. Nampak tak? Ia bukan pasal ubah tingkah laku luaran semata-mata, tapi ia bagi alatan konkret yang boleh diguna terus. Baiklah, jom kita kumpulkan semua ni. Macam mana kita nak jadikan semua konsep ni sesuatu yang praktikal untuk diri kita sendiri? Ini benda yang paling penting untuk kita ingat. CBT dan DBT ni bukan teori untuk ahli terapi je. Ia adalah skill aktif yang sesiapa pun boleh belajar. Sama ada kita belajar jadi detektif untuk siasat fikiran sendiri guna CBT atau kita belajar untuk tenangkan ombak emosi guna DBT. Dua-dua ni adalah alatan praktikal untuk kita bina hidup yang lebih sihat dan seimbang. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Daripada semua yang kita bincangkan tadi, agaknya apa satu alatan yang anda rasa anda boleh mula guna hari ini juga? Mungkin cuma perhatikan fikiran semua atau tidak tu. Atau mungkin ambil seminit untuk tarik nafas dalam-dalam bila rasa stres. Apa satu langkah kecil yang anda boleh ambil untuk mula bina kotak perkakas emosi anda sendiri?